Saya dah cakap dah, korang pun tahu review yang mana. Orang yang guna AI kat dalam sebuah filem, I don't care. Konspirasi adalah sebuah filem unit beruniform terbaru yang diarahkan oleh pengarah polis Evo yang pertama, iaitu Gaz Abu Bakar. Dan basically filem ni dia mengisahkan tentang SPRM ingin menangkap seorang hacker daripada ingin memusnahkan dunia. So itulah basically premis filem ni lah. Okay, straight to the point. Apa yang saya suka pasal filem ni, saya sebut sikit. Yang saya suka adalah lakonan C. Puan Sarimah Ibrahim. Selain daripada dialah yang paling cantik dalam filem ni, her acting, C. Puan adalah seorang politician. Lakonan dia seperti seorang politician juga. And that's a good thing. It's believable. Dia memang embodied that politician ke dalam diri dia. Dan selain daripada C. Puan, saya boleh beri kredit kepada Syikin Kamal. Saya rasa macam dah lama saya tak bagi kredit kepada Syikin Kamal lah. Tapi dalam filem ni, she's good. Lepas tu, okay, action dia pun okay bagi saya. Okay, sebab pengarah dia pengarah yang pernah buat Polis Evo pertama. So, action fighting dia, scene tembak-tembak ke apa. From the tactical side of SPRM yang bila diorang bawa machine gun diorang apa semua tu, ada formation. Okay, kita nampak apa semua. And that's about it. Yang saya tak suka untuk filem ni adalah apa dah jadi Gaz Abu Bakar? What happened? Saya sangat tak percaya. Saya sangat tak sangka filem yang macam ni boleh datang dari pengarah yang sama buat Polis Evo. Okey, apa yang mengejutkan saya? Apa yang teruknya? Semuanya. Jalan cerita kau sangat serabut. SPRM apa yang saya tahu? Dia adalah satu organisation kerajaan yang mana kuasanya untuk tangkap orang-orang yang terima rasuah. Tapi yang dalam ni, saya terkejut the concept of SPRM yang dorang tunjuk kat dalam cerita ni lah. What the hell, man? Jalan cerita kau serabut. Awal-awal tu aku dah ingatkan, oh okey, dah cantik dah dorang nak pergi tangkap menteri-menteri ni yang korup apa semua. Okey, cantik dorang susun satu persatu. Lepas tu kita nampak dalam SPRM ni adalah duri dalam daging. So dia akan jadi like a sheriff punya movie. Turns out is bang bang boom pop boom jet ski. What the aku bengang. Lakonan, aku dah cakap banyak kali, pelakon akan berlakon ikut macam mana pengarah dia suruh. How come Adiputra, Esma Daniel, Roy Azman, Hisham Hamid, nama-nama yang besar ni, kenapa boleh jadi sekaku sebegini? Saya tak sangka. I don't believe apa yang dah jadi sebenarnya ni. Lepas tu saya nak sentuh lah pasal this character yang Amin Nafis bawa. Okay, Amin Nafis punya acting dalam ni bagus, good. Tetapi from the characterization yang ditulis untuk watak ini, hacker yang boleh hack sampai ke CIA, yang dapat settlekan adalah Malaysia. Tolonglah buat filem yang grounded sikit boleh tak? Jangan kau nak kabungkan lagi. Amongst all of unit uniform punya filem, ini paling teruk. Editing kau caca marbak, tengah berlawan apa semua, tiba-tiba pak kau cut kepada tempat lain. Lepas tu tak payah sebut lah pasal penggunaan AI dalam filem ni. Saya dah cakap dah, korang pun tahu review yang mana. Orang yang guna AI kat dalam sebuah filem, I don't care. Okay, kau boleh top up dengan CGI or animation or anything else, tapi eventually korang ganti dengan AI. Bila saya tengok cerita tu, kalau kau buang that scene, kau terus jump daripada lawan pergi ke next scene, doesn't change a thing. Aku sangat kecewa lah. Aku ingatkan okay, lepas Kifarah mungkin dia akan kembali dengan filem ketenteraan unit uniform ni, sebab dia dah buat Polis Evo yang terbaik dah. Lebih teruk, idea dah ada. Idea untuk filem ni, kau buat plot twist kat ujung apa semua. Tapi kalau dah tak boleh, tak payah masuk. Saya kesian dekat apa yang terjadi kepada stuntman tu. Yes, saya kesian. But sometimes bila kau dah tukarkan kepada satu penggunaan yang lagi teruk, saya dah cakap banyak kali, jangan kau gunakan AI. Aku tak anggap itu filem. Saya ingatkan ni akan jadi another milestone untuk unit uniform punya filem. Tapi bila dah jadi macam ni, stop lah. Lain daripada Polis Evo dengan Tak Lok, yang lain tu dia stop kot. Ni bukan review konspirasi best tak best apa semua. Ini mungkin saya punya luahan. Maafkan saya kalau saya sudah terkasar bahasa, terlebih bicara. Ini saya express apa yang saya nak untuk industri kita ni. Kalau nak kata saya tak support industri ke apa ke, boleh tengok saya punya video yang banyak tu. Kalau korang punya hasil bagus, tak payah minta untuk aku support. Aku sendiri akan turun padang
support benda-benda macam tu. I don't care who production is. Tu je pesanan saya. So korang dah tengok belum? Cuba korang komen kat bawah apa pendapat korang, apa review korang, berapa rating korang. Support local kita. Tu je saya nak cakap. Saya tak tahulah